Menyatakan pendirian tegas NGO-NGO di Selangor ni menolak supaya kalimah Allah ini boleh digunakan merata-rata oleh semua pihak, dan juga kita menyokong saranan daripada titah yang mulia Kebawah Duli yang mulia Sultan Selangor, supaya kalimah Allah ini khusus untuk orang Islam saja. Kita melihat di sini ada pihak-pihak tertentu yang cuba mengambil kesempatan menggunakan isu kalimah Allah ini, mengambil kesempatan untuk kepentingan politik, dan benda ini dipolemikkan. Jadi dipolitikkan. Sebenarnya isu ini telah satu ketika reda bila mana kerajaan melalui fatwa-fatwa telah mewartakan bahawa kalimah Allah ini hanya boleh digunakan oleh umat Islam saja. Tapi kita lihat dibangkitkan kembali, saya percaya kerana pilihan raya telah hampir. Jadi ini sepatutnya tidak boleh dipolitikkan, kerana kita sendiri faham sebagai umat Islam, tanpa mengira parti politik, tanpa mengira kaum apa, asalkan umat Islam, dia kena mempertahankan bahawa kalimah Allah ini tidak boleh sewenang-wenang digunakan. Kerana kita takut salah guna dan salah tanggapan itu akan berlaku beberapa tahun akan datang. Mungkin bukan hari ini, tetapi untuk anak-anak kita dan sebagainya, bila translation Tuhan itu dalam bentuk Jesusnya dan lain-lain dipindahkan dengan nama khusus Allah. Jadi akan menimbulkan kekeliruan, khususnya dalam bentuk lukisan-lukisan Bible mereka, dan ini sebenarnya yang akan berlaku beberapa tahun akan datang. Dan yang lebih menakutkan kita, kebenaran yang diminta adalah menggunakan nama Allah dalam Bible, tapi digunakan merata-rata dalam blog, dalam penerbitan, dalam percetakan, malah di gereja-gereja. Jadi ini yang kita tidak sedar. Dan lebih yang menyedihkan kita, sebahagian daripada umat Islam kita mengambil enteng, pandang ringan perkara ini. Jadi saya serulah pada muslimin muslimat negara ini, soal agama ini bukan soal main-main, ini soal pegangan akidah kita, soal dunia dan akhirat, soal hidup mati kita. Jadi janganlah mudah sangat kita ni memperjudikan ataupun kita sewenang-wenangnya, kalau nama Allah ni pun tidak boleh kita pertahankan. Jadi macam mana lagi dengan perkara lain dalam kehidupan kita. Jadi sekali lagi pada umat Islam, ini adalah tanggungjawab kita bersama, tanpa mengira parti politik, tanpa mengira kaum, tanpa mengira dari mana asal kita, golongan bangsawan, fakir atau miskin. Kita ada tanggungjawab besar yang hari ini perlu kita pertahankan. Kerana kalau kita tak buat ini, satu hari nanti anak cucu kita akan persoalkan kita, dan Allah SWT akan tanya kita di padang mahsyar nanti, apa yang kita buat bila nama Allah dipermainkan di dunia ini. Jadi jangan kerana politik itu maka kita perlu gadai segala-galanya. Jadi inilah yang saya harapkan, mudah-mudahan kita dapat hidayah daripada Allah SWT, dan isu ini dapat diselesaikan dengan aman, baik, dan yang terbaiklah.